kehidupan ini, hadirnya seorang guru bukan sekadar untuk mengajar, tetapi untuk membimbing, mendidik dan membentuk masa depan anak bangsa. Hari demi hari, tahun demi tahun, begitu banyak jasa dan pengorbanan telah dicurahkan. Dan hari ini, tibalah masanya untuk kami mengucapkan terima kasih. Di sebalik setiap kejayaan murid, ada seorang guru yang tidak pernah jemu memberi semangat. Dengan penuh kesabaran, cikgu mendidik kami mengenal ilmu, mengenal kehidupan dan mengenal erti usaha. Ada nasihat yang menjadi pedoman, ada teguran yang membentuk kematangan, dan ada kasih sayang yang tidak mampu dibalas dengan kata-kata. Segala penat lelah, pengorbanan masa dan tenaga akan sentiasa terpahat dalam ingatan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sentiasa menjadi insan yang berdedikasi. Terima kasih kerana tidak pernah berhenti percaya pada anak-anak didikmu. Bukan mudah menjadi seorang guru, namun cikgu melaksanakan dengan penuh keikhlasan. Setiap senyuman, setiap tunjuk ajar dan setiap pengorbanan kalau mak dengan ayah akak masih ada di depan, apa yang akak nak cakap dekat dia? Orang cakap dia senyap, rekod dia senyap. Jangan rekod depan-depan. memberi makna yang besar dalam hidup kami semua. Walaupun persaraan ini menandakan berakhirnya satu perjalanan di sekolah ini, jasa dan kenangan bersama cikgu akan terus hidup di hati kami. Penolong ketua murid, Kakak Mawar, barisan pemimpin muda Serat Pertumpahan, barisan guru yang bertugas pada hari ini, barisan guru Serat yang anak-anak kasihi dan sayangi, serta putera dan puteri Serat yang cikgu sangat sayangi. Perpisahan ini bukanlah pengakhiran, tetapi permulaan kepada sebuah perjalanan baru. Semoga hari-hari mendatang dipenuhi dengan kebahagiaan, kesihatan dan ketenangan. Terima kasih atas segala ilmu, bimbingan dan kasih sayang yang telah diberikan. Jasa cikgu akan sentiasa dikenang. Hari ini, esok dan selamanya. Selamat bersara, cikgu. Selamat bersara Cikgu Rafi'ah. Terima kasih Daun Keladi buat KPA, panggilan mesra sepanjang berkhidmat sebagai guru penolong kanan
HEM di Sekolah Rendah Agama Bersepadu Batu Pahat. Saya bagi pihak pengurusan amat menghargai segala penat lelah, kesabaran dan sentuhan seorang ibu yang lahir daripada naluri KPA dalam menjaga kebajikan anak-anak murid kita. Bukan senang nak jaga HEM, kami semua faham, tapi KPA buat nampak mudah dan tenang. Lepas ni dah boleh rehat puas-puas, fokus pada keluarga dan hobi. Kami di sini pasti rindu suara jeritan dan nasihat KPA. Selamat menempuh alam persaraan dengan penuh bahagia. Saya ingin mengucapkan selamat bersara kepada Cikgu Rafiah dan saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih di atas pertolongan dan sumbangan Cikgu Rafiah terhadap saya sepanjang kita menjadi rakan sejawat. Saya doakan Cikgu Rafiah dapat menjalani usia persaraan dengan bahagia di samping keluarga tersayang. Selamat bersara Cikgu Rafiah. Khas untuk Cikgu Rafiah, selamat bersara Cikgu Rafiah. Kenallah kami dalam doa. Bye Cikgu Rafiah. Assalamualaikum. Saya mengucapkan selamat bersara kepada Cikgu Rafiah, dan saya di kesempatan ini juga mohon maaf zahir dan batin kepada Cikgu Rafiah, dan juga saya ucapkan terima kasih jazakallah khairan katsira kepada Cikgu Rafiah di atas semua apa-apa juga ilmu yang dicurahkan kepada saya. Dan sepanjang kita bersama, sama ada yang saya sedari ataupun saya tidak sedari, dan akhir kata saya mengucapkan semoga Cikgu Rafiah sentiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, dan sentiasa berbahagia bersama keluarga, suami dan anak-anak, serta mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Terima kasih Cikgu Rafiah. Khas buat KPA, selepas 23 tahun kita bersama, terima kasih KPA kerana menjadi mentor saya dan sebagai ketua saya yang banyak membantu saya. Semoga kita bertemu lagi. Selamat bersara KPA. Bye. Selamat bersara KPA. Lepas ni tiada lagi suara yang menceriakan sekolah, tiada lagi susuk tubuh yang begitu ambil berat tentang sekolah, murid dan kita orang juga. Tapi jangan berhenti di situ, ukhuwah kita selamanya hingga ke jannah. Bye KPA. Selamat bersara Cikgu Rafiah. Selamat bersara Cikgu Rafiah. Terima kasih atas segalanya sepanjang anda berada di sini. See you. Selamat bersara Cikgu Rafiah. Selamat bersara. Semoga sehat selalu, bahagia bersama keluarga tercinta. Jangan lupa kami di sini ya KPA. Terima kasih untuk segalanya. Selamat bersara Cikgu Rafiah. Bye. Selamat bersara KPA. Bye-bye. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, adakan tiada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesanan terakhir dari kakak yang paling tua buat masa sekarang ni, buat guru-guru dan juga anak-anak didik yang cikgu kasihi. Sepanjang 27 tahun, iaitu bermula dari tahun 1998 Disember hinggalah ke hari ini. Anak-anak boleh kiralah berapa lama cikgu berada di sini.
Secara jujurnya, cikgu berasa sangat bangga cikgu diterima berada di Serat Batu Pahat, satu sekolah yang penuh dengan kepelbagaian transformasi. Dari awal yang tiada apa-apa kemudahan dan kelengkapan, sehinggalah sekarang sebagaimana yang kita nampak, semuanya ada, semuanya lengkap dari segi infrastruktur dan fasiliti, dan juga semua lengkap dengan kehadiran guru-guru yang sangat hebat bagi mendidik anak-anak. Dan saya juga merupakan salah seorang tenaga pengajar yang merasa kehadiran adik-adik menjadikan diri ini lebih kuat, diri ini lebih bersemangat untuk bersama saing mengharungi proses PDPC yang semakin mencabar. Jadi di kesempatan akhir ini ada pesanan yang terakhir bagi cikgu, khas buat murid ataupun anak-anak didik cikgu ataupun putera dan puteri cikgu, yang cikgu memang harapkan kehadirannya setiap hari, yang cikgu alu-alukan kehadirannya setiap hari, yang cikgu nantikan kehadirannya setiap hari. Jadi satu sahaja pesanan akhir cikgu, walau di mana kita berada, walau apa pun juga yang berlaku, walau sebijak mana pun diri kita, walau sehebat mana pun keterampilan diri kita, akhlak menjadi keutamaan kita. Walaupun di mana kita berada, sebagaimana sedikit alunan pantun yang cikgu nak sampaikan ni supaya lekat dalam sanubari anak-anak. Merdu alunan seloka berbunyi, bertingkah sopan paluan rebana. Jika muridku ingin disayangi, berakhlak mulia walau di mana. Itu pesanan cikgu. Cikgu rasa memang tak ada perkara yang lain yang cikgu-cikgu sekolah harapkan. Kepandaian tu memang yang kita harapkan. Tak ada siapa pun yang cikgu harapkan murid datang sekolah untuk menjadi tidak pandai. Siapa pun guru, jahat mana pun cikgu, garang macam mana pun cikgu, lembut macam mana pun cikgu, mereka memang mengharapkan satu perkara, iaitu kebijaksanaan anak-anak murid dalam pembelajaran dan kejayaan duniawi urawi. Tapi selingan akhlak tu menjadi perkara yang sangat utama dalam kehidupan kita seharian. Itu khas kepada anak-anak didik saya.